Kepada yang tengah mencari water dispenser tu, yang fikir nak ambil bayar bulan-bulan, nak ikat 3 tahun 5 tahun tu, aku suggest kat korang untuk consider sekali yang model ni lah. Yang model ni dia sama je, ada air sejuk, air biasa, air panas, tapi harga dia murah. Korang boleh beli dekat TikTok Shop, bayar 12 kali pun boleh kan. Jadi tak perlu nak bayar lama-lama sampai 3 tahun 5 tahun. Jadi yang macam model ni aku dah beli, aku dah guna daripada 2018. Sekarang dah 2025, hujung 2025. Dekat berapa? 7 tahun. 7 tahun alhamdulillah lah boleh pakai. So filter dia aku dah tukar sendiri dalam 3 kali. Nanti kalau siapa yang minat nak tengok cara tukar filter dia, nanti bagi tahulah. Nanti aku buat video. Okey, yang part-part macam ni pun ada jual juga dekat shop dia. Tak ada masalah lah kalau nak tukar sendiri, tak susah pun. Cara nak guna pun senang je. Kalau nak tekan air sejuk, air biasa, air panas kan, sama je, tak ada masalah.